alasan. Inilah sebab dia. Kau kena faham. Kita buat kita dah ada tu. Date 17. 15 Pro. Okay, dia macam ni. 11 Dia satu. macam ni, okay nak. Dia kalau nak ni, Borak di sini, santai. Vlog di sini aku cakap. Kita buat vlog. Dia macam ni sebenarnya geng. Sebenarnya kalau kita nak betul-betulkan teruskan kita punya plan ni, kan? Macam yang korang tahulah, plan sekarang kita nak naikkan, kita nak buat self branding, betul tak? So macam mana kita nak naik self branding ni, kita kena ada equipment yang betul. Betul. Faham tak? Salah Kan? satu lah. Salah satunya itulah. Macam mana dah bagi makan tadi, dah bagi dah? Dah bagi pak oh. Udah ya. Nanti dia nak lagi. So sekarang Li, dia punya keputusan, kau tahu apa keputusan dia sekarang ni? Yang ada kat sebelah kita ni keputusan ni. Asal pula kat aku. Shopee Pay Later. Ajar. Tak, aku tak ada masalah kau nak pakai Shopee Aku Pay tak Later nak, aku. tak nak. Tapi jangan bayar sebab aku sekarang aku tak pernah Jangan lambat bayar. bayar. Jangan lambat bayar. Tak, Sebab kita aku nak bagi sekarang duit dulu. aku tak pernah lambat bayar Shopee Pay Later aku. Tak ada masalah. Ali pun pernah guna yang itu Ayu Sibu. Tapi tu semua Beli apa modal. je? Beli apa? Kau tak ada bayar balik kan? Semua duit aku. Bayar. Beli apa? Sampai sekarang Kau beli apa? aku kau? masih Ibu? bayar lagi. Ni barang-barang nak niaga lah. Aku cakap dengan kau, Barang apa? aku dengan Ali, aku tak ada masalah buat duit. Nak berniaga, kita berniaga betul-betul. Nak duit, ada duit boleh spend. Tapi janganlah orang kata sekerat jalan tak sedap mata memandang. Sebab Sebab aku ngali sekarang jalan sekarang ni. tak, sebab apa tau? Sebab orang dah nampak Jus Pro, orang dah nampak Fish and Chip. Itu hari siapa lah reply DM aku semalam ada orang reply, oh Jus Pro sekarang dah jual Fish and Chip. Yes bro, come and get it. Cakap come and get it bro. Cakap baik-baik nanti datang. Sebab serban dia lah, mana lagi. Okey, kedai mahal ni, kalau kedai mahal pun berapa ringgit mat Fish and Chip? 30. Sos tartar dia bukan sedap pun. Beza dengan kau, aku cakap dengan kau ni, aku bagi semua orang rasa sos tartar kau beza kau. Sedap dia lain. Mok pun bising yang itu datang. Apa kau tak postkan trade tu Li? Tu cakap. Madam cakap. Tadi ada apa tu? Bapak sedap sial. Sebenarnya so far hasil R&D aku memang alhamdulillah lah, puas hati lah. Termasuklah Jus Pro kan, hasil R&D dengan makanan. So Tapi kau kena ingat siapa yang bahaskan plan Fish and Chip ni. Siapa yang bahas kan? Ni sekarang ni tengah bercakap ni yang bahas kan. Kalau tak ada dia nak buat dia guys. So sekarang ni guys,